Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita tanam pokok. Itu pokok sempilor payak nama tuh guys. Itu pokok sempilor payak. So ada satu lagi pokok. Kita tanam pokok ini sepanjang laluan nih guys. Semua yang tanah putih-putih tuh, itulah dia pokok yang akan kita tanam. Oke. Ini laluan masuk ke Arke atau Perkebunan Kasih. So, belakang ini kita punya kolam ikan tilapia. Ini pasnya tingkat dalam dikambus dengan tanah nutup tino udah dikorek lah. Kemudian baru dengan baja. No lainnya ada baja semua kasih. ada digantung dekat pokok. Oh, ke baja di atas ya. Di atas. Meja lah. Dekat ke Apa? simpan baja. Baja biji tuh. Jauh gitu. Oh, yang terlampau di pokok. Dia baru ini NPK tuh. NPK. Oke guys, kita sudah diberi talimat tentang cara penanaman. Pertama sekali tadi dimaklumkan kita mesti belah plastik itu dulu guys. Mesti buang plastik dia. Pas itu taburkan tanah yang dalam plastik putih itu, tanah hitam. Kemudian baru simpan pokok, dan last sekali kita timbus dia di atas tanah, nanti baru kita simpan baja nih guys, yang dalam plastik kecil tuh. Dan terakhir siram dengan air. Begitu prosesnya. Itu daripada forestry punya cara penanaman guys. Oke. Ini pokok sempilor payak. Yang ujung itu namanya pokok bintangor laut, nama pokok itu guys. Oke, ada banyak pokok kita tanam hari ini guys. Ada pokok petai, pokok pelajau dan sebagainya. Oke, kita tunggu persiapan seterusnya. Ini kemah ataupun kanopi forestry buka pada pagi ini untuk info lah. Oke. Tim Jabatan Hutan Lawas, ini semua dari Lawas nih, Oh, ini geng-geng semua nih, geng kuat semua nih. 1, 2, 3. Oke, kam. Ini nama pokok nih sempilor singkau, pokok Cina nih. Lain lagi sempilor singkau nih. Ini namanya bintangor laut tadi guys, bintangor laut. Ini bintangor laut. Simaroci. Tongkat Ali guys, ini tongkat Ali. Ini pokok tongkat Ali nih. Sempilor payak, inilah dia guys, sempilor payak, scientific name dia. Oke. Satu lagi medang teja. Oke guys, ini kita punya signboard Perkebunan Kasih. Sekarang kita tanam pokok.
Kita sudah jalan sepanjang nih tadi guys. Oke. Kita berada di Arke Rimunan Kasih Lawas guys. Oke guys, kita sudah tanam pokok. Ini pokok yang sudah kita tanam guys. Nah, sebelah sana. Nah, kita tanam dekat sebelah signboard nih. 1, 2, 3, 4 dekat depan. Sebelah sini kosong. Ini sempadan lah. Depan tu parit guys. Oke, let's go. Kita punya ketua masyarakat, ketua kaum sudah sampai bersama dengan pejabat daerah Sundar. Semua sudah sampai. Kita menunggu ketibaan. Selamat datang kepada mereka yang baru saja tiba. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Rimunan Kasih Sundar. Nah, ketibaan yang berhormat Datuk. Ini jadi pengurus besar CDA. Ada 2023. Ya. Dengan itu nanam bakau. 2023 juga. Di kawasan tu lah. Kawasan lawas. Lawas lah semua lah. Itu baru tahu tuh. Dengan tidak kualifikasi ke mana. Dan itu tahun lepas pun dengan perikanan juga. Semua tempat dekat-dekat belah-belah. Pokok-pokok yang biasa. Itu ya belumnya mati ya. Ada 17.000 stok. Kini itu tinggal dalam 14.000. Kami yang pokok Jenisnya? jenisnya si banyak dalam Di situ aja 14.000. 14.000. Tak ada apa-apa. Ya ingat mau tumbang deh. Bahagia Datuk Seri Haji Zaidi Haji Mahdi, pengurus besar Lembaga Pembangunan. Tetapi menjadi titik permulaan kepada budaya mencintai alam dan menjaga kelestarian bumi dan alam kehidupan kami. Ya Allah, udaralah dan kami agar sentiasa berada dalam sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam kelestarian alam sekitar. Yang saya hormati Cik Jos, mentor kita tahu Cik Jos. Ini Cik Jos untuk buat dalam Ketua Pegawai Operasi LCDA Agri Business Senja Berhad. Salah satu hari ini yang bertemakan Sustainability Within, Green Earth Beyond. Memang susah sikit lah nak faham tu bahasa Inggeris. Saya mula-mula nak gau pun tak suka sah pula. Itu kawan-kawan kita dalam LCDA mengungkapkan coba kata tu yang lebih kurang bermaknanya untuk kita sentiasa kelestarian diri kita tu dalam kita melaksanakan apa-apa pekerjaan kita jangan lupa dengan kehijauan yang perlu kita kekalkan. Bukan pada tahun 1981. Apakah sebabnya CDA ditubuhkan? Ianya ditubuhkan untuk membantu kerajaan mentransformasi sosial ekonomi penduduk-penduduk di Sarawak itu, terutamanya di kawasan luar bandar dengan melaksanakan pembangunan tanah yang mampang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia dan Encik George Neri Iba serta tetamu kehormatan yang lain.
Oke, aktiviti menanam pokok sedang berlangsung bersama dengan KMKK, Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung Sundar. Sedang berlangsung di belakang sana, guys. Oke, panas sekarang nih pukul 9.30 pagi. Cuaca masih panas. Itu keadaannya, guys. Semua ketua kaum bersama dengan pejabat daerah Sundar dan juga jabatan hutan buat penanaman pokok di kawasan Rimbunan Kasih. Oke guys, kita sampai di zone C. Ini zone C, guys. Oh, panas dan cakap, guys. Kita nanam pokok di sini dekat tepi kolam nih, guys. Kita punya nih SEO pun ikut kita nih sampai ujung nih. Wih, sampai ujung. Tanam pokok. Ini yang sudah ditanam nih. Ya, sambung dari sana tuh. Ini pam nih sambung dari simpang awat-awat. Dari simpang awat. Air masin nih, air masin. Wah, ini mahal nih. Ini pam nih. Oke. Jangan lagi macam dulu lah. Tidak mau bagi Sundar. Insya Allah. Semoga lebih Ya. kaya lah. Semoga sama-sama lah kita. Iya. Bersama-sama. Ini betul semangat nih. Bos nih tanam nih. Berapa pokok sudah, Bos? Next year jangan lagi. 10 sudah. Wih. Ini kalau bagi itu elawen nih satu pokok 50 nih. Up naik 100 lah. Sampai ujung. Tapi beli buat eksim. Eksim berapa? Tengok nih, oke, pejabat daerah Sunda semangat orang nih. Biru, putih biru nih. Nanti besok orang ikut pertandingan tarik tali nih. Panas tanam pokok panas. Udah jalan dari sana ujung tadi, guys, sampai sini. Kita tanam 110 pokok, tidak banyak, tapi yalah jauh perjalanan di tepi kolam, guys. Tengah hari, tidak juga tengah hari, baru pukul 10 pagi, guys. Aduh, panas. Ini ada orang lagi yang ada payung, oke lah. Lupa bawa payung tadi. Boleh terjun, Mbak nih, boleh terjun, boleh mandi nih. Kim, kau nanam pokok sikit. Udah, aku set tengah bukti. Wah. Satu. Nas klaim ada pokok, Nas. Oke, guys. Kita sudah habis tanam pokok, sekarang nak makan. Peluh-peluh ya. Kopi pun basah habis. Nah, kita makan. Kita tunggu makanan. Ketua masyarakat bersama dengan pejabat daerah Sundar, kita suruh mereka makan dekat meja VIP, guys. Oke, kita tunggu makanan dari luar. Ada juga makanan buffet di luar, akan dihidangkan sebentar nanti. Sekarang masih pukul 10, masih awal pagi, guys, tapi panas sangat. Kita melihat pertandingan tarik tali, guys. Wah, dimenangi oleh pasukan biru hitam. Pasukan kelabu nih, pasukan Velcra. Ini ada tempat khas untuk pertandingan tarik tali ini, guys. Di Lawas, kompleks stadium Lawas. Tempat khas untuk pertandingan tarik tali.
Dia pakai kasut khas guys. Kasut khas untuk pertandingan ini, tarik tali ini. Dan masa yang sama juga nih pakcik dia pergi potong rumput bising-bising sini. Tengah hari guys. Berapa jam nih? Pukul 12. Kita berada di kompleks sukan pertandingan tarik tali. Itu sedang berlangsung sekarang nih saringan. Nanti ada peringkat akhir lah. Panas guys. Ayo tuh kasut mereka guys. Senang-senang mereka tarik guys. Aduh, menang sekejap sudah nih guys. Hebat orang nih. One nih. Tania. Sekarang kita berada di dataran lawan.